merupakan destinasi yang kami cakapkan tadi. Sekarang kita berada kat mana? Kita berada di Lost World Tambun. Tempat tak jauh daripada Bandara Ibu. Dan kalau semua nak tahu, Lost World ini adalah salah satu taman tema yang terbesar di Malaysia sebenarnya. Wow. Bangga ni. Dan banyak sekali aktiviti kita lakukan di sana. Dan paling best sekali kita ada hot spring. Okay, kita ada roller coaster. Sangat suka. Dan kita ada terongkat ibu dalam ni tau. Paling suka. Itu adalah antara aktiviti kita untuk hari kedua ini. Kalau hari pertama kita bersama dengan artis langit. Siapa pula artis kita untuk hari kedua ini? Pastikan kerjaan anda bersama kami di ID Hati. Hai, saya Dendra Junaidi dan sekarang saya berada di My Day Merah Raya dan saya akan membuat persembahan 2 lagu. Kalau anda ingin melihat persembahan saya, teruskan menonton ID Hati. Korang semua dah tahu kan Alif dan Seri di mana? Tak lupa DJ Wan dan DJ Nasyid pun bersama kami. Kalau nak tahu dengan lebih mendalam lagi, terus bersama kami dalam ID Hati. Kalau anda nak tahu, Lost World of Tambun adalah antara taman tema air di Perak. Ia akan membawa anda ke pengembaraan yang penuh dengan keseronokan bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Terletak di antara kawasan rimbunan kehijauan dan batu kapur, Lost World of Tambun menyediakan pelbagai aktiviti yang menarik sehingga membuatkan anda ingin datang kembali. Best betul kat Lost World of Tambun ni, dan memang betul-betul terhibur di sini. Yang paling menarik dan mendebarkan, kami telah bermain Leap of Faith. Wah, kau nak tahu? Cuba tengok ni. Dia macam semangat tapi sebenarnya muka takut. Dalam hati banyak takut. Sekarang ini sudah rasa di sini. Sekarang nanti lepas tu jadi begini. Lepas ni Seri macam ni, basement bawah dah ke tinggi. Akan melakukan terjungan yang pertama. Okey, tapi kalau kawan-kawan saya yang duduk bawah tu tengok dululah, ya. Ataupun doakan keselamatan saya lah. Alright. Bersama selamanya. Akan memulakan terjunan pertama untuk perempuan. Doakan yang terbaik untuk Seri lakukan ini semata-mata untuk ID Hati. Pastikan anda semua terus setia bersama kami. ID mana? ID Hati. Macam tak biasa. Sebenarnya Wan rasa agak gemetar juga sebab Leap of Faith ini adalah yang tertinggi di Malaysia, setinggi 65 kaki. Apapun, tolong doakan untuk saya, Biar FM dan TVI tetap di hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah bersedia, saya orang terakhir untuk terjun pada ini. Kita takut gila. Jadi, tengoklah saya terjun ni. Tak lain ni pun kami susah hari kan. Kalau korang nak tahu, ketinggian dia 65 meter. Bayangkan kami semua terjun dari atas. Macam mana korang berani ke? Okay, kita nak kembali ke zaman dulu-dulu. Nak rasai macam mana mendulang biji timah. Dan di sini kita dapat biji timah yang original sebenarnya. Kita nak mendulang pada hari ni. Kita tengok sama ada boleh dapat tak biji timah pada hari ni. Mendulang ni, apa perasaannya? Rasa sangat gembira dan pengalaman pertama kita dapat mendulang biji timah dan menyertai sama-sama dulu macam mana? Sangat. Bukan senang, bukan senang. Walaupun tu ada stres, tapi kami tetap tabah, tetap berusaha, tetap gigih nak mendapatkan si timah di bawah. Dapatkan dari
Hasil kerja yang Nampak Cik Tuna. Apa-apa pun kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tambun dan kepada Encik Rafa kerana menjaga kami. Saya mendulang. Dia kena goyang balik. Goyang balik. Tidak lupa The Amusement Park. Kami menaiki Dragonfly, Storm Rider dan lain-lain. Tapi yang paling penting memang sangat best. Alright, sekarang ni kami nak main Storm Rider. Nampak tak sebelah kiri saya ni? Benda ni yang paling menarik sekali di Lost World of Tambun. Jadi kita nak main lah. Anda semua nak tengok keriangan kami kat sini. Jom kita tengok. Babak pertama bermula saat ku terlihatmu. Waktu seakan berhenti, terpindah mencari rasa yang takkan terungkap. Tak pernah ku alami, coba aku mengerti. Teruja ku mengejarmu, bermimpi memilikimu. Tak mampu ku indahkan dunia. Biarkan ku terus berlari, coba melacak mimpi tiap bukan ku jajaki nanti. Takkan ku menoleh lagi, walau gelapnya hari. Ku yakin akan temui semuanya di sini. Walau kemana kau pergi, tetapkan ku cari. Ku tak Terima kasih bagi pihak Lost World of Tambun. Kalau korang nakkan keseronokan, sini adalah tempatnya. Okey, tadi anda semua dah tengok aktiviti-aktiviti kita lakukan di Lost World of Tambun ni. Seri, macam mana perasaan? Sangat-sangat happy, sangat-sangat teruja. Sekarang ni Seri punya keseronokan tu berganda-ganda. Ya, tapi kita sekarang ni pemantik kita orang ada makanan lah kan. Rasa macam tak sabar nak makan ni. Jangan cakap banyak ni Seri. Apa lagi nak cakap Seri? Semestinya semua di dalam ID Hati. Wah. Sebelah petang, kami seperti biasa berada di Maidan Minggu Raya. Kali ini kami akan meneruskan sesi promosi bersama. Kali ini pemilik-pemilik TVI lagi sporting. Abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik semua memang sporting. Kali ini dapatlah kita tengok mereka berlimba rock bersama kami. Macam-macam telatah yang kami boleh lihat. Apa pun, terima kasih kepada semua yang menjayakan program ini. Ini bukanlah masanya tak puasaan menghadapi ini semua.
kali kami dibawakan oleh penyanyi yang agak baru dalam industri hiburan ini, iaitu Diandra. Merdu betul soal Diandra ni kan? Apapun, terima kasih Diandra. Jom layan. dalam TVI dan pasti dalam ID Hati bersama saya Alif Karim sekali lagi. Dan saya semestinya sering nak bilang woohoo tiba-tiba lah kan syah. Sebab dekat sebelah saya ni artis untuk hari kedua ni ialah Diandra. Apa khabar Diandra? Baik. Okey, Diandra ingin menceritakan sedikit perkembangan Diandra kali ni. For now saya tengah rekod single kedua saya yang bertajuk Sama Saja dan saya tengah fokus tu je lah dengan main show. InsyaAllah bulan depan atau 2 bulan lagi keluar. Alright, nak tanya sikit lah perasaan bila dapat awak persembahan dekat hayat ramai di My Day Minggu Raya hari ni. Apakah perasaan Diandra? Saya rasa sangat excited lah sebab saya tak pernah datang Perak. Saya tak pernah membuat persembahan kat Perak. So, dapat tengok orang yang nyanyi sama-sama dengan saya tu best jugalah. Dan untuk akhir sekali saya ingin memberikan kesempatan untuk Diandra kepada peminat-peminat Diandra di saluran Astro 180. Ucapan kepada sorry, saya penat sangat ni. Ucapan bagi sedang menonton, terima kasih banyak-banyak sebab menyokong saya dan harap korang akan sentiasa menyokong saya in the future. So, see you soon. Satu perkara kita belum suruh Diandra buat, iaitu cakap ID Hati. ID Hati je. Cakap saya sayang TVI. Macam tu. Boleh? Boleh ya? ID Hati. Cakap ID Hati. Boleh? Okey. 1, 2, 3. I di hati. Itu paling cute dia pula tu. Itu paling cute tu. Biasa je. Pastikan anda semua dengan perjanjian anda setiap malam Sabtu dan Ahad semestinya dalam I di Hati. Hai, senangnya dalam hati. Dia main air panas. Ya, nampaknya tadi kita dah selesai aktiviti-aktiviti di My Day Minggu Raya. Sekarang ni kita nak release station. Kita kat mana sekarang ni? Kita kat mana sekarang ni? Air panas. Kalau dah semua, dia merupakan nanti kami di Perak ini rasa-rasanya memang Okey. Ya, betul. Jadi kami nak ucapkan terima kasih
kasih kepada penonton Timur Melayu ya. Apa yang ku harapkan kasih sayang yang suci murni. Dan juga terima kasih kepada Mainin yang menaja dulu hari ku berwarna-warni. Kini kian mendung ia tinggal satu memori. Jangan lepaskan hingga mati ini. Okey, dah bilang lupa kepada Asyik lagi dia Julian. Terima kasih ucapkan. Dan untuk pengalaman sedikit info kepada anda semua, kolam yang kami sedang berenang ni tinggi suhunya 40 darjah Celsius. Mampu. Kalau macam mana jalan kerja daripada jom. Rakan-rakan CBI yang telah bersama dengan kami memang best sekali. Jadi kepada betul-betul juga apa yang lagi tanya kau tinggalkan aku. Sebab teramat ku mengasihi dirimu. Cuba ingat semua yang kita pernah lalui. Sayang di dalam pikiranmu kembali. Kita mahu hidup tanpamu di sisi. Hanya kau seorang yang pernah aku kasihi. Jangan pergi, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Ini jika aku yang kau cintai. Kenapa semua ini